Laut kita, khazanah yang tidak ternilai. Tapi ia sedang diancam. Aktiviti haram, pencemaran dan pencerobohan, semua ini menggugat sumber perikanan negara. Anda boleh menjadi ejen perubahan. Laporkan segera kepada Fishcom di talian yang tertera. Di Fishcom, setiap aduan anda direkod, disahkan dan dihantar terus kepada pasukan penguatkuasaan. Fishcom terima satu kali aduan berkenaan vessel nelayan didapati memasang bubu naga. Tindakan segera diambil demi melindungi laut dan memastikan keterjaminan makanan buat negara kita. Fishcom, salurkan aduan anda hari ini kerana sumber laut kita, tanggungjawab kita semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kembali bersama dengan kami Cergas Bersama Jurulatih siri kedua pada bulan ini bermula pada jam 7.30 pagi setiap hari. Saya Hanif Miswan kembali bersama dengan anda di set ini untuk kita kongsikan pelbagai lagi perkongsian menarik. Semalam bersama dengan Coach Isnin Mahadi, sedikitlah ini saya boleh kongsikan dengan awak semua, tapi awak jangan kita orang lain. Biasanya kita panggil Coach Isnin ni sebagai Pak Nin. Itu nama gelaran yang semua penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar, murid-murid di Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil akan kenal dengan nama tersebutlah dan akan hormat dengan nama tersebut kerana beliau merupakan pengetua di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga antara yang paling lama, antara pengasas juga sejak penubuhan sekolah tersebut. Beliau masih kekal berkhidmat di sana.